Alhamdulillah, Arab Saudi bantu saudara kita dekat sana. Salur 141 juta. Alhamdulillah, syukur. Sebelum ni dah dapat dah kan pelaburan berbilion-bilion daripada US. Dan juga Donald Trump pun, Presiden US ni, datang juga Arab Saudi. Takkanlah tak boleh bagi sikit kan duit kepada saudara kita tu dekat sana di Palestin tu. Ni dah bagi, syukurlah. Kalau tidak tu tak tahulah sampai bila nak sokong Amerika dan Israel tu. Ni baguslah. Dah bagi saluran kan, salur dana ni, bagi duit sikit dekat saudara kita. Jadi apa pun memang mantap lah Arab Saudi. Terbaik. Arab Saudi dah bantu saudara kita dekat sana tu. Jadi korang semua jangan risau. Arab Saudi ni dah bantu dah. Walaupun dia dekat dengan saudara kita di sana tu, okey lah tu. Dia dah bantu sebuah sedikit, bagi duit. Okey lah kan, daripada tak bantu langsung. Tapi yang heran dan peliknya, Trump pula, kan Amerika Syarikat, melabur pula dekat Arab Saudi. Aduhai, macam mana? Takkanlah Amerika tak tarik balik kot. Kan pelaburan yang dia buat ni, kalau dia bantu saudara kita kat sana, Amerika ni bukan yang boleh kan? Bukan boleh percaya. Semua negara Islam dia nak hancurkan, dia nak kacau kan, macam-macam lah dia buat. Kita boleh tengok apa yang terjadi di negara Iraq, Libya, macam-macam lagi lah. Macam-macam negara, Yaman, Sudan, macam-macam negara, Somalia. Banyak lagi negara yang mereka buat ni, mereka masuk sebab apa? Nak menghancurkan Islam tu sendiri. Tapi hari ni orang Islam kan, negara Islam bersama dengan musuh kita sendiri, dengan orang kafara. Kita boleh percaya orang kafara berbanding orang kita sendiri. Kita boleh tengok Arab Saudi malah mereka ni ambil kan security apa semua ni, yang nak menjaga haji sebelum-sebelum ni, semuanya daripada negara haram tu, negara Israel tu. Mereka ni bersekongkol dengan negara Israel tu. Dah duit yang mereka salurkan ni pun hanya sekadar wayang, malah tek kuku je, sikit je. Malah duit tu pun tak tahulah pergi mana. Beli apa-apa yang patut ke, disakau oleh kerajaan ke, disakau oleh siapa-siapa ke. Yang pentingkan dunia. Sebab apa? Sebab kita hari ni mementingkan dunia berbanding akhirat tu sendiri. Kan? Sebab apa? Sebab kita hari ni tak beriman dengan hari akhirat tu. Kepala otak kita hari ni kan, otak kita, secara pemikiran kita kan, memang Allahu Akbar. Memang cara hidup kita ni dah diaturkan oleh Yahud dan Nasara. Kehidupan kita daripada kita lahir lagi ditentukan oleh mereka. Besar kan, sekolah ditentukan oleh mereka, kerja ditentukan oleh mereka, gaji semua ni, cara hidup kita ditentukan oleh mereka. Allahu Akbar. Kita hari ni nakkan kemajuan disebabkan nak maju, nak ikut cara Yahud dan Nasara ni mentadbirkan dunia ni, sedangkan mereka mentadbir dunia ni bukannya mengambil hukum Allah, undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menjadikan hawa nafsu mereka tu lah. Sebab itulah hari ni kita tengok orang Islam sendiri kan menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 43, ara'aita man ittakhadha ilahu hawa. Tidakkah nampak wahai Muhammad keburukan orang yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan yang disembah lagi ditaati.
Na'udzubillahi min zalik. Kehidupan kita hari ni bukannya nak ikut hawa nafsu. Kita tak boleh ikut. Orang kafarah ni memanglah kita tengok dia baik. Dia dah tak dinafikan. Kan? Tapi mereka ni baik ni ada makna. Bukannya mereka nak sangat pun Islam ni. Tapi tak nak pun. Mereka nak kalau boleh sama-sama lah masuk neraka. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Kan? Sebab tu lah mereka ni nak jadikan kita sebagai kambing hitam dan sebenarnya. Mereka ni Allah dah Subhanahu wa ta'ala dah bagi dah larangan kepada kita. Jangan jadikan mereka ni sebagai awliya. Yani sebagai apa? Sebagai penasihat, sebagai pembimbing, sebagai teman rapat. Jangan. Tapi kita hari ni, yalah sebab kita nampak kan, orang kafarah ni punya teknologi, kemajuan apa semua, kita terkesan. Jadi tak apalah, dekat dunia ni aku senang lenang lah. Dekat akhirat ni tak perlu pun nanti dah tua ni baru cari akhirat. Bukan sebenarnya. Biarlah dekat dunia ni kita susah, janganlah kita susah di akhirat. Allahu Akbar. Akhirat nanti macam mana kita ni? Kita kata kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala kan, kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, hang tak beriman pun. Hang Allahu Akbar. Hang ni iman pun bukan sekadar senipih kulit bawang. Ni iman pun tak ada. Allahu Akbar. Macam mana kita nak menghadap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Video ni bukan nak cari salah siapa-siapa, bukan nak hentam Arab Saudi ke, nak menghentam nak salah. Cuba kita sama-sama kita fikir kan. Betulkah kita hari ni Islam? Betulkah hari ni kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun kita sangka kita beriman? Kan? Kita ni ialah kena muhasabah diri lah. Kenalah bagi peringatan sebab Islam ni agama nasihat. Memang nak nasihat seorang ni memang berat lah. Tambah-tambah kita apabila nasihat ni kan sesuatu perkara yang hak ni diberitahu, kita nak terima ni memang pahit. Kebenaran itu memang pahit. Hakikatnya Arab Saudi ni, Allahu Akbar, malah bukannya Arab Saudi saja, negara-negara Islam yang lain, hatta negara kita Tanah Melayu pun bersama dengan musuh. Kita boleh tengok kan, takkanlah barang-barang daripada negara haram tu pun ada di negara kita. Semua negara, malah sistem-sistem mereka pun kita ambil, kita jadikan mereka sebagai awliya. Lepas tu macam mana kita nak dapat kan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala tu? Macam mana Allah Subhanahu wa ta'ala tak laknat kita? Malah bukan Allah Subhanahu wa ta'ala saja kan benci kepada kita, malah tumbuh-tumbuhan, haiwan-haiwan semua ni, adakah mereka suka kat kita? Sebab kita ni bersama dengan musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah tak kita fikir, kita makan hasil bumi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita tak beriman, tidak berterima kasih pun kepada dia. Macam mana? Jadi soalan itu, Allahu Akbar. Kita kenalah kembali kepada Islam seperti mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.